Saya berada di klinik Presin 9, antara klinik yang terawal di Putrajaya. Di sini, bekas tong sampah. Sudah tidak ada lagi tong sampah di sini sebab dah rosak dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku ialah dia berbahaya kepada pesakit yang datang sini. Dah lah dia sakit, bila dia parking, dia jalan, kadang-kadang terbabas, kadang-kadang kanak-kanak dan sebagainya. Ini berbahaya. Jadi kita minta jasa baik mana-mana agensi yang boleh membantu seperti perbadanan dan sebagainya, cuba tutup dan ratakan ataupun fikirlah apa yang terbaik untuk tanam pokok dan sebagainya. Kalau perlu, boleh saja buat. Ini kita membantu agensi-agensi lain yang mungkin mengambil masa, tapi dalam pengambilan masa ramai yang tercedera dan terjatuh ke dalam ni. Lebih baik kita mencegah daripada merawat. Ini dan juga ini, dan ada beberapa tempat di bahagian parking yang sama keadaan macam ni. Jadi bila ambil tindakan, harap pihak wajib dapat mengambil keseluruhan kawasan ini dan membaik pulih secepat mungkin. Ini tak boleh ditangguh sebab banyak kejadian kecederaan dan ramai juga yang jatuh. Mujurlah dia jatuh dekat klinik, ada rawatan di depan mata. Kalau jatuh lagi teruk, susah kita. Wallahi astalabi.